Sebenarnya kita perlu berhati-hati yang berhormat macam dalam apa jua selepas ini yang nak kita lakukan supaya kita tak terjerat kaki. Baik, Yang Berhormat Menteri, kita jemput Presiden Brazil datang dan juga South Africa, dan Presiden Brazil telah pun menyatakan sokongan kepada Malaysia untuk menjadi anggota penuh BRICS. Itu satu perkembangan yang bagus. Cuma pada masa yang sama, saya teringat pada bulan 7 yang lalu, Presiden Donald J. Trump memberi amaran kepada mana-mana negara yang menyertai BRICS akan dikenakan 10% lagi kadar tarif. Dan kita pun telah menandatangani perjanjian yang amat cemerlang antara Malaysia dan Amerika, yang mana jelas mengatakan dalam klausa 5.3, if Malaysia enters into a new bilateral free trade agreement or preferential economic agreement, contoh BRICS, if a country that jeopardizes essential US interest, BRICS adalah gabungan yang nak de-dollarize market kita. So it jeopardize American interest. Jadi, kalau kita sertai BRICS, apakah Wisma Putra akan bersetuju dalam keadaan semasa yang terikat kaki dan tangan kerana perjanjian timbal balas perdagangan yang dibuat oleh MITI? Silakan pandangan Yang Berhormat Menteri. Macam perbahasan sekolah barat semua penuh pula jadinya. Datuk Dr. Tua, soalan dia dah tanya macam, dia jawab sendiri. Jadi maknanya kita perlu berhati-hati yang berhormat macam dalam apa jua selepas ini yang nak kita lakukan supaya kita tak terjerat kaki. Walaupun klausa-klausa yang mengatakan bahawa kita bebas, tapi perlu kita buat pemerhatian dan kita perlu berhati. Jadi adalah memadai untuk setakat hari ini, pandangan peribadi saya, kita berpuas hati untuk kita menjadi sebagai negara rakan kepada BRICS. Tidak ada bezanya negara rakan berstatus negara rakan dengan sebagai status ahli penuh. Jadi kita berpuas hati begitu. Ya, jadi kita tak mau mengeruhkan suasana sehinggalah sampai ke tahap bagaimana nanti membolehkan kita suasananya, mengizinkan kita untuk kita menjadi ahli penuh. Lagipun menjadi ahli penuh di BRICS, menjadi rakan negara BRICS pun dia tak ada beza. Cumanya kita tidak boleh mengambil bahagian jika adanya pengundian atau membuat keputusan. Itu saja bezanya. Tetapi BRICS ini, Datuk Ketua, dia banyak kepada melebarluaskan pasaran kita. Kerana negara-negara ini merupakan rakan dagang, negara berdagang yang besar, ekonomi berdagang. Jadi banyak baiknya daripada tak baik jika kita dapat bersama-sama untuk berdagang dengan rakan-rakan negara ini, insyaAllah.